Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So hari ni kita semua dengar kan? Junior pun dengar kan? Dengar. So hari ni kita akan buat mock debate in which korang akan tengok senior korang berdebat dengan alumni korang. So usul hari ni ialah apalah usul hari ni Sekejap, sabar. Semua dengar. Okay. Sekejap, sabar, aku tengah cari usul hari ni. Inisiatif pendapatan rakyat merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Okay, aku letak kat chat. Okay, ni usul hari ni. Okay, dengan pasukan kerajaan, pasukan STJ dan pasukan pembangkang adalah pasukan alumni STJ. Jadi saya persilakan kerajaan Syami untuk membuka usul, dipersilakan. Warga Dewan sekalian, selaku Perdana Menteri, saya memberi ihsan anda menerima ihsan. Sebelum itu, terima kasih Tuan Arif, Tuan Yang di-Pertua, delegasi kerajaan, Pakatan Pembangkang, seterusnya sidang hadirin hadirat yang sudi bersidang. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya titipkan buat anda semuanya. Baiklah, selaku Perdana Menteri dalam perdebatan pada hari ini, saya suka untuk kita bersama-sama membincang dan membentangkan satu usul yang saya kira cukup penting untuk dibincangkan, iaitu inisiatif pendapatan rakyat IPR merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Baiklah, usul ini akan saya pecahkan kepada 3 fragmen utama, iaitu yang pertama ialah inisiatif pendapatan rakyat IPR. Tuan di-Pertua, tahukah anda sejak krisis ekonomi 1997 melanda negara kita selaku rakyat banyak menghadapi masalah kewangan. Sebagai contoh, masalah kenaikan kos sara hidup dan juga inflasi yang tidak tertentu dan juga terabur menyebabkan kita turut terkesan dalam kita membelanjakan pelbagai perkara dan juga pelbagai aspek dalam hidup kita. Namun, permasalahannya sehingga hari ini, apakah inisiatif dan juga usaha yang mahu kerajaan lakukan supaya dapat bantu permasalahan yang kita hadapi sekian lama ini? Warga Dewan yang mulia, sebab itulah Menteri Ekonomi kita yang berhormat Rafizi Ramli telah pun melancarkan inisiatif pendapatan rakyat IPR pada 26 Februari 2023. Tetapi pada hari ini kita buka tajuk IPR yang baru, iaitu tajuk IPR tahun 2025, yang di mana IPR ini telah pun diutarakan dalam Belanjawan Madani tahun 2025, iaitu di mana kerajaan Malaysia meletakkan jumlah sebanyak 250 juta ringgit untuk mengusahakan IPR ini hadirin dan hadirat sekalian. Namun, kita kena faham apakah misi dan juga fungsi perkara ini. Baiklah, fungsi IPR ini adalah untuk membasmi kemiskinan dan mengeluarkan keluarga dari garis kemiskinan. Manakala objektifnya pula adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah melebihi RM2,000 hadirin dan hadirat sekalian. Sebagai contoh, inisiatif yang kita ada, inisiatif Insan, inisiatif Ihsan dan juga inisiatif In-Kind. Namun, apakah inisiatif ini? Nantikan dalam hujung saya hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, itu bagi fragmen yang pertama. Kita bergerak pula pada fragmen kedua, fragmen sosioekonomi rakyat. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sosioekonomi bermaksud pembangunan sosial dan juga pembangunan ekonomi masyarakat. Namun, menurut laporan daripada Kementerian Ekonomi Malaysia, keadaan keluaran dalam negara kasar kita, KDNK, dan juga kadar pengangguran dalam negara kita menunjukkan trend yang tidak stabil dan juga tidak seimbang pada saban tahun ini. Kita lihat, menurut laporan Bank Negara Malaysia, ekonomi Malaysia telah jatuh pada tahap terendah pada tahun 2009 dengan kadar kejatuhan 20.71% pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, persoalannya, apakah yang menjadi perkara ini berlaku? Kita lihat, pertama, kerana kekurangan produk industri dan juga kadar pengangguran yang terlalu tinggi pada ketika itu. Oleh itu, kita perlu faham dan kita juga perlu nilai bagaimana untuk kita menyelesaikan keadaan
keadaan permasalahan sosioekonomi ini yang telah melanda negara kita. Sebab itu, pada hari kami di pihak perwakilan kerajaan China, kami meletakkan dua nilai keadaan sosioekonomi, iaitu yang pertama adalah pendapatan semasa rakyat dan yang kedua adalah kadar pengangguran dalam negara. Hadirin dan hadirat warga dewan yang mulia. Itu bagi fragmen kedua. Kita bergerak kepada fragmen yang terakhir. Itu fragmen merapatkan jurang. Jadi mana fragmen ini akan menjadi titik tolak perdebatan kita pada hari ini. Baiklah, kita teruskan. Secara literal, menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, merapatkan bermaksud menjadikan rapat. Manakala jurang pula bermaksud perbezaan yang dipisahkan antara satu perkara. Hadirin dan hadirat warga dewan mulia. Namun, konseptul kami di meja pihak perwakilan kerajaan mudah. Kami akan tunjukkan bagaimana pada hari ini IPR ini membantu untuk mengurangkan jarak antara rakyat di dalam negara dengan dua kayu ukur kami yang utama. Pertama, kami akan tunjukkan bagaimana usaha yang dilakukan ini membantu untuk meningkatkan pendapatan rakyat. Dan yang kedua, bagaimana usaha yang diberikan ini berjaya untuk meningkatkan pendapatan rakyat dan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran. Hadirin dan hadirat warga dewan mulia. Namun, beberapa bukti yang perlu pihak perwakilan pembangkang tunjukkan ialah mereka perlu tunjukkan kepada kami bagaimana bagaimana IPR pada hari ini tidak boleh merapatkan pun jurang sosioekonomi rakyat. Dan yang kedua, mereka perlu tunjukkan bahawa jika ada usaha, bagaimana keadaan IPR pada hari ini sekadar statik ataupun tidak bergerak. Hadirin dan hadirat warga dewan yang mulia. Namun itu adalah barang bukti yang kami galaskan kepada pihak perwakilan pembangkang. Hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, kami di meja pihak perwakilan kerajaan ibarat setapak jangan lalu, setapak jangan surut. Berpendirian teguh dengan rasanya kami bersandarkan kepada unjuran positif inisiatif pendapatan rakyat IPR yang merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Hujah yang pertama akan saya ceritakan tentang intan diperkasa, petani dijaga. Hujah kedua, ihsan diberi, insan menyeri. Duduk pula kedua, bangkit ketiga. Seperti biasa akan meranakan hujah-hujah pincang dan dangkal yang dibawakan oleh meja kabinet sebelah sana. Namun, memorandum persefahaman yang perlu dipersetujui oleh meja pihak perwakilan pembangkang ialah mereka perlu bersetuju untuk tidak menceritakan tentang inisiatif-inisiatif dan bantuan lain yang diberikan. Kerana apa? Kita ingin menilai dan berbincang. Adakah IPR pada hari ini bantu ataupun tidak merapatkan jurang sosioekonomi rakyat? Dulu yang berhormat, saya baru saja memula kepada hujah yang pertama, iaitu intan diperkasa, petani dijaga. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, dalam hujah ini saya akan menceritakan tentang tiga analisis utama. Kita bergerak kepada apakah masalah yang telah melanda negara kita pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut penolong pengurus besar IPR Intan NCR ataupun Mother Corridor of Economic Region dengan izin Tuan Ketua, mereka mengatakan bahawa kebelakangan ini keluaran hasil pertanian kita banyak import. Kita kurang di hasil pengeluaran pertanian di dalam negara, yang di mana secara tidak langsung telah mengurangkan kadar keluaran dalam negara kasar kita. Hadirin dan hadirat sekalian. Namun, sejak itu disebabkan oleh itu, Kementerian Ekonomi Malaysia Yang Berhormat Rafizi Ramli telah memperkenalkan satu inisiatif IPR yang diberi nama sebagai Intan ataupun Inisiatif Usahawan Tani. Hadirin dan hadirat sekalian. Namun, apakah yang bagus usaha ini? Kita bergerak kepada analisis kedua, iaitu tentang apakah inisiatif ini. Kita lihat, usaha ini, pihak Kementerian Ekonomi Malaysia, mereka menyediakan kepada kita, iaitu tiga perkara. Yang pertama adalah mereka menyediakan tapak untuk kita bertani. Kedua, infrastruktur untuk kita bertani. Dan ketiga, latihan untuk para petani, terutamanya petani-petani B40, B40, hadirin dan hadirat sekalian. Namun, apakah kesan daripada inisiatif ini? Kita lihat dalam satu laporan bernama di Putrajaya, seorang petani yang bernama Muhammad Rakawi Yusof, beliau berkata sebelum ini pendapatan pertanian beliau adalah sebanyak 1,300 saja. Namun semenjak menerima IPR ini, pendapatan telah meningkat sebanyak RM3,000 dalam masa 3 bulan saja. Hadirin hadirat sekalian. Dengan apa? Dengan hanya bertani cili padi saja. Hadirin dan hadirat sekalian. Maknanya rangkuman hujah saya pada hari ini, saya telah menunjukkan bahawa adakah IPR ini berjaya atau tidak diberikan kepada petani? Ya, berjaya hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu, dalam kita mengetengahkan usaha, kita perlu faham bahawa IPR ini sememangnya, terutamanya Intan ini berjaya untuk diberikan dan membantu para petani. Hadirin hadirat sekalian. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Syahmi atas bukaan usul pada hari ini. Sekarang saya persilakan daripada pembangkang Saudara Tengku untuk membidas perwakilan kerajaan, dipersilakan.
Hadirin sekalian, walaupun saya baru bangun dan dalam keadaan mamai sekalipun, saya tetap tahu yang adik-adik saya sedang berusaha untuk menjadi pendebat yang baik dan membawa hujah yang baik. Namun, alangkah sedihnya, kesilapan yang sama daripada semalam masih mereka lakukan pada hari ini. Maka, dalam keadaan mamai sekalipun, ayuh kita menelusuri beberapa kesalahan yang dibuka di pihak perwakilan kerajaan. Bergerak kepada pembukaan konseptual oleh Syahmi pada hari ini. Lihat, masih masalah yang sama. Pada frasa IPR, walaupun mereka hari ini adalah tambah baik sikit cerita pasal Intan Ihsan, tapi mereka masih tak cerita kepada kita. Pertama, apakah bentuk bantuan yang diberikan kepada peserta-peserta berdaftar IPR ni dan berapakah yang mereka dapat, bantuan yang mereka dapat, berapakah wang yang mereka dapat untuk memastikan pendapatan mereka boleh membantu mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tidak pernah diceritakan sama sekali. Disebabkan itulah kami tetap nukilkan daripada Menteri Ekonomi, kami katakan bantuan sarana yang diberikan kepada setiap peserta berdaftar ini adalah sejumlah RM2,000. Patutnya mereka jelaskan, tidak diperjelaskan sampai ke hari ini, warga dewan sekalian. Kedua, mereka tidak ceritakan kepada kita apakah ciri eksklusif yang membezakan IPR ini dengan inisiatif-inisiatif lain. Kerana apa? Hari ini inisiatif kerajaan punyalah banyak. Tetapi kenapa hari ini kita nak IPR? Kenapa hari ini IPR inilah yang merapatkan jurang sosio-ekonomi? Tetap tidak disentuh oleh Syahmi. Dan ketiga, apabila mereka menunjukkan keadaan adanya 3 sektor utama yang difokuskan, itu telah menunjukkan keadaan IPR itu sendiri yang bersifat eksklusif. Apabila satu inisiatif itu bersifat eksklusif dan tidak inklusif, bagaimana kita ingin merapatkan jurang sosioekonomi dalam pelbagai sektor-sektor ekonomi dalam Malaysia ini? Warga dewan sekalian, putih-putih melati, merah-merah delima, suatu izin laluanku nanti pasti akan ku terima. Dipersilakan. Yang Muhammad berkata kami tidak memberikan usaha dan usaha ini, tapi saya telah menceritakan dalam hujah saya. Adakah yang Muhammad bercakna atau tidak tentang usaha yang telah saya ceritakan? Dan yang kedua, adakah yang Muhammad pada hari ini bersetuju dengan kita punya memorandum persefahaman? Okey, Syahmi, macam ni. Untuk yang pertama itu, dalam hujah itu, anda hanya menceritakan kepada kita inisiatif-inisiatif usaha macam daripada aspek infrastruktur dan sebagainya. Itu kami terima, itu tidak dinafikan. Tapi sekarang ini yang kami nak tahu, berapakah jumlah pendapatan yang diberikan kepada setiap peserta IPR ini? Sebab RM2,000 itu adalah permulaan asas bagi setiap peserta berdaftar. Itulah yang perlu diketahui agar kita boleh menilai dia boleh menambahkan pendapatan atau tidak. Kedua pula, kami terima sahaja MOU yang telah kamu tetapkan. Kemudian kita bergerak pula kepada frasa jurang sosioekonomi. Apabila kita lihat dalam jurang sosioekonomi ini, mereka tidak menceritakan kepada kita apakah status quo semasa pendapatan rakyat Malaysia dan apakah jurang cara hidup dalam kalangan rakyat Malaysia supaya kita boleh menilai lebih baik apakah keadaan jurang sosioekonomi itu sendiri. Dan akhir sekali kita bergerak kepada frasa merapatkan itu sendiri. Apabila kita lihat, mereka kata keadaan kita merapatkan ini adalah apabila kita menambah pendapatan rakyat itu sendiri. Kita lihat masalah dengan kefahaman mereka ini, mereka ingat kalau kita tambah pendapatan terus dapat jurang. Sekarang ini, saya tanyalah, apabila anda menambahkan pendapatan, kemudian anda menggunakan pendapatan tersebut habis. Adakah keadaan ini sebenarnya merapatkan jurang? Atau sebenarnya ini hanyalah keadaan sementara yang tidak merapatkan jurang itu langsung? Maksudnya, makna kata di sini, menambahkan pendapatan di sisi anda hanyalah bantuan sementara yang tidak memberi impak apa-apa sekalipun. Maka selesai bidasan konseptual, pertikaian konseptual. Kemudian kita lihat pula, apabila permasalahan beban bukti mereka sendiri itu bermasalah. Mereka kata kalau ada usaha, bagaimana nak tunjukkan keadaan statik yang tidak merapatkan jurang sosioekonomi? Bagi saya, beban bukti ini bermasalah. Kerana apa? Kerana kerajaan setiap masa akan ada bantuan, akan ada bentuk usaha. Namun pada hari ini kita ingin menilai sama ada inisiatif kerajaan IPR ini dapat
dapat merapatkan atau tidak jurang sosioekonomi antara rakyat. Kita bergerak kepada bidasan hujah di mana mereka kata Intan Perkasa. Dalam hujah ini mereka hanya ceritakan bentuk inisiatif Intan dan sebagainya, walau bagaimanapun mereka tidak pernah ceritakan kepada kita sesekali apakah perbezaan Intan ini dengan bantuan-bantuan inisiatif untuk petani yang lain. Kerana apa? Inisiatif bantuan kepada petani, usaha tani ini sudah sedia ada sejak lama dahulu kala. Bagaimana kita ingin bezakan IPR ini dengan inisiatif-inisiatif yang lain dalam merapatkan jurang sosial ekonomi? Tidak pernah diceritakan oleh mereka. Disebabkan itulah kita bergerak daripada pihak kerajaan, bergerak kepada pihak pembangkang yang lebih jelas dengan pembawaan kami. Kami di pihak perwakilan pembangkang menolak usul pada hari ini dengan asas bangkangan pendirian melihatkan kepada kelemahan-kelemahan IPR sehingga tidak merapatkan jurang sosial ekonomi. Hujah pertama, IPR yang bersifat tidak inklusif. Dalam hujah ini, dua analisis. Pertama, analisis pemfokusan IPR itu sendiri diikuti dengan analisis kesan daripada pemfokusan tersebut. Warga dewan sekalian, menurut Kementerian Ekonomi Malaysia, IPR berfokuskan untuk mengeluarkan rakyat Malaysia dari keadaan miskin tegar dari 3 sektor besar utama, iaitu Intan, Insan dan Ihsan. Di mana menurut penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Ekonomi sendiri pada 2024, 500 juta ringgit disalurkan kepada 10,605 peserta berdaftar yang terlibat dalam ketiga-tiga sektor yang difokuskan. Dewan Yang Mulia, kesan daripada pemfokusan kepada 3 sektor ini amat besar. Kerana apa? Kerana ini menunjukkan IPR ini tidak inklusif dan tidak melibatkan sektor-sektor lain. Di akhirnya, kita mengabaikan rakyat miskin tegar yang berkecimpung dalam sektor luar daripada 3 sektor utama ini. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM pada Mei 2024, sebanyak 70% rakyat Malaysia miskin tegar dan berpendapatan B40 berkecimpung dalam sektor luar daripada 3 sektor utama ini, seperti pembuatan, perindustrian dan sebagainya. Bagaimana kita nak katakan IPR ini merapatkan jurang sosial ekonomi kalau kita fokus untuk bantu 3 sektor utama tapi sektor lain kita abaikan? Di akhirnya tidak merapatkan jurang sosial ekonomi. Disebabkan itulah usul inisiatif pendapatan rakyat IPR merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat perlu ditolak seisi Dewan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Tengku. Sekarang saya persilakan Timbalan Perdana Menteri Saudara Syamil untuk membidas dan membentangkan hujah perwakilan kerajaan. Dipersilakan. Okay. Persilakan. Oi, lama tu angkat tangan Syamil, tak dengar ke? Oh, sorry. Okay. Kalau select dah ni nanti start je. Hadirin sekalian, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Dengan ini kami di meja perwakilan kerajaan menyokong usul perdebatan pada hari ini melihatkan kepada unjuran positif inisiatif IPR yang merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat. Hadirin hadirat sekalian. Sebelum itu, terima kasih Tuan Arif, Tuan Yang Pertua, Barisan Kerajaan, Pakatan Pembangkang, hadirin hadirat warga dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, memegang mandat selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, suka untuk saya menjalankan 2 obligasi utama, iaitu yang pertama, penghujaan dan yang kedua, pembidasan warga dewan sekalian. Baiklah, tanpa memasa, kita bergerak kepada pembidasan di Kabinet seberang sana warga dewan sekalian. Hadirin sekalian, bangkitnya Ketua Pembangkang sebentar tadi, saya kira mereka mengalami masalah pencerapan. Kerana apa?
Kerana mereka mengatakan bahawa Perdana Menteri kami tidak menceritakan apakah bentuk bantuan daripada inisiatif-inisiatif ini, iaitu maafkan saya kira pihak pembangkang pada hari ini ada masalah pencerapan. Kerana apa? Bangkitnya Ketua Pembangkang mengatakan bahawa kami tidak menceritakan apakah bentuk bantuan daripada inisiatif-inisiatif ini. Sedangkan bangkitnya Perdana Menteri kami telah menceritakan apakah inisiatif yang ada di dalam ihsan ini, iaitu seperti kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Hadirin sekalian, itu masalah yang perdana di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, hadirin hadirat sekalian. Dan yang kedua, Ketua Pembangkang juga ada mengatakan bahawa ada pelbagai inisiatif lain, dan mengapa kita perlu membincangkan tentang IPR semata-mata? Hadirin sekalian, saya kira pihak pembangkang pada hari ini gagal untuk menembak tepat usul perdebatan kita pada hari ini. Kerana apa? Kerana pada hari ini kita ingin membincangkan bahawa IPR ini merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat ataupun tidak. Bukannya inisiatif-inisiatif lain, hadirin sekalian. Dan secara langsung mereka tidak pun bersetuju dengan memorandum persefahaman yang telah kami tetapkan, hadirin sekalian. Itu masalah utama di meja perwakilan seberang sana, hadirin sekalian. Selesai sudah pembidasan konsep, kita bergerak kepada pembidasan hujan, hadirin sekalian. Warga Dewan, bangkitnya Ketua Pembangkang mengatakan IPR ini bersifat tidak inklusif, di mana IPR ini hanya memfokuskan kepada rakyat. Daripada miskin tegar semata-mata. Hadirin sekalian, sedar ataupun tidak, inisiatif ini ditubuhkan untuk menamatkan garis kemiskinan yang dialami oleh golongan B40 dan juga miskin tengah, hadirin sekalian. Dan mengapa inisiatif ini hanya fokus kepada 3 sektor utama sahaja, warga Dewan sekalian? Kerana apa? Kerana jikalau kita lihat pada hari ini, 3 sektor utama inilah yang menjadi sektor utama di Malaysia dalam ekonomi rakyat, warga Dewan sekalian. Di mana sektor pertanian, sektor perkhidmatan makanan dan juga pekerjaan dalam sektor awam, hadirin sekalian. Kerana itulah inisiatif ini saya kira cukup baik untuk merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat, hadirin sekalian, dan mereka juga gagal membuktikan kepada kita bagaimana inisiatif ini tidak memberikan apa-apa kesan baik kepada rakyat yang merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat, hadirin sekalian. Itu permasalahan di meja seberang sana, hadirin sekalian. Dan tanpa membuang masa, kita bergerak kepada penghujaan, di mana hujah kedua kami di bawah lembaga yang kata ihsan diberi, insan menyeri. Hadirin sekalian, di dalam hujah ini saya akan ceritakan kepada anda 2 analisis utama, iaitu yang pertama, apakah masalah jurang sosial ekonomi rakyat yang menyebabkan wujudnya inisiatif IPR ini, hadirin sekalian. Bergerak kepada analisis pertama, iaitu apakah masalah sosial ekonomi rakyat. Hadirin sekalian, keadaan ini kami nilai apabila wujudnya kelas pendapatan rakyat, iaitu B40 dan miskin tegar, yang mengalami masalah dalam menanggung kos sara hidup mereka dan juga mengalami masalah pengangguran, hadirin sekalian. Buktinya apa? Menurut tinjauan daripada Kementerian Ekonomi Malaysia, kadar B40 dan miskin tegar di negara kita kini lebih daripada 20,000 orang. Kerana apa? Kerana golongan ini dikatakan mengalami masalah kekurangan peluang pekerjaan yang berkualiti, di mana golongan ini berpendapatan rendah dan seringkali terperangkap dalam pekerjaan yang kurang stabil dan berpendapatan rendah tanpa ada sebarang peluang untuk mereka berkembang, hadirin sekalian. Dan kerana itulah dalam belanjawan 2025 baru-baru ini, Kerajaan Madani bersetuju untuk meneruskan IPR pada tahun ini, di mana IPR ini mereka anggap dapat membantu menambah pendapatan keluarga B40 dan miskin tegar untuk keluar daripada garis kemiskinan, hadirin sekalian. Sebelum itu saya persilakan satu. Dato' nak tanya, tadi anda sebut pasal sektor insan dan sebagainya itu adalah sektor utama. Kalau anda nak kata sektor utama kat Malaysia ni, sektor perindustrian, sektor pembuatan dan sektor-sektor lain itu lagi utama daripada pertanian dan sebagainya. Sedangkan itu adalah tujuan ekspor di Malaysia itu sendiri. Dan B40 juga kadar kemiskinan tegar banyak daripada sektor perindustrian dan pembuatan. Respon Yang Berhormat? Yang Berhormat,
sektor yang kami ceritakan ini, kami ceritakan bahawa sektor ini mempunyai satu sektor tumpuan yang memberikan kesan kepada rakyat, yang memberikan yang menjadi yang merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat hadirin-hadirin sekalian. Di mana dalam inisiatif ini 3 sektor utama ini pun sudah cukup untuk kita merapatkan jurang sosial ekonomi rakyat dan membasmi kemiskinan hadirin-hadirin sekalian. Dan itu perlu mereka bersetujui hadirin-hadirin sekalian. Baiklah, kita sambung. Dalam inisiatif IPR ini, pihak pembangkang perlu faham bahawa IPR ini bukan sekadar beri duit tetapi menyediakan modal, latihan dan peluang yang sesuai untuk golongan yang ketinggalan seperti B40 dan komiti pendalaman agar mereka mampu memberikan atau berlari dengan lebih pantas dalam jurang ekonomi hadirin sekalian. Itu yang pertama. Kita bergerak kepada inisiatif pertama iaitu Insan. Di mana dalam program inisiatif Insan kita lebih kenal sebagai inisiatif usahawan tani. Maafkan saya, Insan iaitu inisiatif usahawan makanan. Di mana melalui inisiatif ini peserta inisiatif ini boleh menjadi pendapatan hanya dengan melalui mesin layan diri ataupun vending machine semata-mata di mana peserta akan diberikan pelbagai kemudahan termasuk latihan bisnes dan tenaga kerja percuma, teknologi, latihan dan kemahiran. Hadirin sekalian, tahukah anda, menurut berita harian, seramai 99,506 individu daripada kategori berpendapatan rendah layak menyertai program inisiatif pendapatan rakyat, di mana Menteri Ekonomi Rafizi Ramli juga berkata, daripada 99,506 ini, seramai 42,770 pemohon mengikuti program di bawah Insan hadirin sekalian. Katanya, lebih daripada 300 peserta telah mendapat keuntungan yang maksimal melalui mesin layan diri ini hadirin sekalian. Di mana ada satu masa purata jualan harian peserta ini adalah di antara RM90 hingga RM400 sebulan hadirin sekalian. Di mana peserta berjaya meraih hasil jualan bulanan yang berjumlah RM21,900 hadirin sekalian. Jelaslah bahawa inisiatif ini berjaya merapatkan jurang sosioekonomi rakyat hadirin sekalian. Tidak ada yang saya pinta, mohon untuk CEC Wan menyokong usaha pendapatan pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih saudara Syamil. Siapa second lah? Oh, akulah kan. Ke Mika nak debat, Mika? Oh, tak apa. Mika. Mengelat. Okay. Usul pun saya tak tahu apa ni usul apa. Usul semalam je weh. Tapi tak apa, ya. ambil je. The Economic Initiative as make the cukup. Dah. Okay. Sekejap Aku rasa kena orang lain jaga masa aku je, takut aku tak nampak masa. Boleh tak siapa share screen masa please? Azari boleh ke? Saya guna phone. Sama tak? Aku guna tab. Ayah. Baik, dua debater. Tujuh. Thank you abang debater. Sama-sama. Siapa share tu? Mika? Ya, nice. Good Mika. Aku start sharing macam tu. Okay. Aku cakap je start Sekejap sabar. Mana hujah ke-5 aku. Sekejap. Lama tak debat.
Hadirin hadirat sekalian, saya kira perwakilan kerajaan sejak daripada awal perdebatan hari ini, kes mereka adalah sangat pelik. Sebab kalau anda dengarlah betul-betul kes mereka, sejak awal status quo lagi, mereka peletakan masalah mereka adalah terhadap krisis ekonomi 1997. Jadi sebenarnya saya kira masalah kerajaan hari ini, mereka sebenarnya ingin selesaikan masalah ekonomi 1997 dengan keadaan IPR yang mereka janjikan kepada kita. Sebab itu, di meja perwakilan pembangkang, saya kira usul pada hari ini perlu ditolak seisi Dewan, melihatkan kepada kelemahan pelaksanaan IPR sehingga tidak merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Ayo kita lihat satu persatu masalah perwakilan kerajaan pada hari ini. Masalah pertama perwakilan kerajaan adalah saya kira perwakilan kerajaan pada hari ini adalah ibarat tersabung akan induk ayam. Sebab mereka pada hari ini sudah salah tembak usul perdebatan. Sebab bacaan usul perwakilan kerajaan hari ini adalah tentang isu sosioekonomi rakyat ini, bukanlah isu jurang antara kelas pendapatan. Sebab hadirin hadirat sekalian, tuntutan sebenarnya dalam perdebatan pada hari ini adalah untuk kita menilai adakah IPR ini boleh untuk merapatkan jurang pendapatan antara setiap kelas masyarakat. Maksudnya, pendapatan B40 terhadap kos sara hidup dan juga terhadap kuasa beli semakin baik dan menghampiri golongan kelas atasan seperti M40 dan juga T20. Sebab itulah, kalau anda perasan kesemua hujah perwakilan kerajaan, hujah mereka tidak pernah menceritakan perkara ini. Apakah kesan-kesan selepas kita melaksanakan IPR? Kuasa beli rakyat, kos pendapatan untuk golongan B40 menghampiri golongan M40 dan T20. Perkara ini gagal dibuktikan oleh perwakilan kerajaan. Masalah kedua, wujud percanggahan dalam kes perwakilan kerajaan juga. Sebab kalau anda dengar seawal bukaan usul seorang Perdana Menteri, mereka katakan kepada kita, keadaan yang mereka ingin atasi pada hari ini adalah ingin merapatkan jurang ekonomi dengan keadaan meningkatkan kuasa pendapatan semasa rakyat dan juga untuk mengatasi masalah pengangguran. Tiba-tiba terpacul di mulut seorang timbalan Perdana Menteri, kata mereka ingin membasmi kemiskinan pula. Sekalipun begitu, saya pelik dengan kenyataan timbalan Perdana Menteri ini. Bagaimana dengan sekadar inisiatif yang anda tampilkan pada hari ini boleh untuk membasmi kemiskinan, sedangkan inisiatif anda tak ada eksklusiviti pun berbanding inisiatif-inisiatif bantuan semasa yang kita sediakan pada hari ini, hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah soalan Tengku sehingga kesudah tidak berjaya dijawab oleh mereka, hadirin hadirat sekalian. Hujah kedua, hujah tentang membasmi kemiskinan melalui bantuan insan. Saya kira hujah ini sangat pelik sebab mereka janjikan ingin membasmi kemiskinan, tapi bantuan yang mereka sediakan adalah bantuan pertanian, bantuan mesin gedegang. Saya pelik dengan keadaan ini. Bagaimana anda ingin atasi isu ekonomi penduduk di kawasan bandar kalau anda sediakan inisiatif pertanian? Di peringkat pertama pun golongan-golongan ini tidak boleh pun menyertai bantuan pertanian ini disebabkan faktor demografik mereka, hadirin hadirat sekalian. Sebab itulah rangkuman di kes perwakilan kerajaan pada hari ini, di akhirnya mereka masih lagi tidak menjawab bagaimana keadaan IPR ini boleh merapatkan jurang sosioekonomi rakyat. Sebelum itu sila satu. Yang Berhormat, sebentar tadi Yang Berhormat ada berkata bahawa kami tidak menunjukkan sebarang kesan daripada inisiatif ini. Sedangkan saya telah menceritakan kepada seisi Dewan bahawa purata jualan harian peserta mencecah RM400 sehari dan secara bulanannya ia mencecah sehingga RM21,900, Yang Berhormat. Yang Berhormat, sebab itulah dalam keadaan anda ingin menilai jumlah pendapatan yang diterima oleh peserta, anda kena menilai bagaimana keadaan pendapatan yang diterima ini berkonsisten sepanjang tahun. Sebab tahukah anda, dalam bantuan intan sekalipun, hari ini apabila ada isu-isu seperti bencana, isu-isu dari segi keadaan musim yang tidak sesuai untuk pertanian, keadaan telah menjejaskan pendapatan peserta. Keadaan inilah tidak berjaya diatasi oleh IPR ini, hadirin hadirat sekalian. Kita bergerak kepada hujah kedua, penstrukturan bantuan lemah, pelaksanaan IPR bermasalah. Tahukah anda, hari ini IPR ini telah mempunyai dua masalah. Apabila pertama, penyediaan allowance bulanan ini bersifat pukul rata dan tidak mengambil kira status demografik dan bebanan sara hidup. Kedua, penyediaan bantuan allowance ini hanya pada tempoh waktu yang singkat dan selebihnya peserta itu bergantung kepada hasil sendiri. Kita lihat pada analisis pertama. Tahukah anda, dalam laporan tindak tanduk pembelanjaan dan pendapatan isi rumah negeri Selangor mendapati 57% peserta ihsan yang menerima bantuan allowance bulanan tidak dapat menampung kos sara hidup keluarga akibat daripada kos sara hidup negeri ini yang terlalu mahal. Malah penduduk ini terpaksa mengambil pekerjaan tambahan seperti bisnes jualan sampingan bagi menampung kos yang tidak mencukupi. Keadaan penyediaan ini telah menyebabkan
kuasa beli barang domestik bagi penduduk B40 masih lagi di tahap yang lemah, iaitu pada nilai 20% sahaja, hadirin-hadirat sekalian. Selesai analisis pertama. Analisis kedua, hadirin-hadirat sekalian, tahukah anda dalam laporan semasa Negeri Selangor juga mendapati keadaan penyediaan bantuan elon bulanan untuk peserta IPR Negeri Selangor hanya disediakan pada 5 bulanan pertama. Selebihnya, selepas 5 bulanan pertama disediakan ini, keadaan bantuan elon ini telah dihentikan disebabkan oleh peserta perlu bergantung pada hasil pendapatan. Namun, peserta-peserta intan telah menghadapi masalah apabila disebabkan bantuan ini telah dihentikan dan mereka perlu bergantung pada hasil tuaian tidak memberangsangkan akibat daripada faktor demografi yang tidak sesuai dengan pertanian mereka. Kesannya, peserta-peserta ini telah perlu untuk pergi mencari bantuan-bantuan lain pula bagi mengatasi masalah mereka ini, hadirin-hadirat sekalian. Sebab itulah rangkuman hujah ini telah menunjukkan bagaimana penstrukturan bantuan lemah ini telah menyebabkan IPR tidak berjaya mengatasi masalah jurang sosioekonomi disebabkan elong terpaksa dihentikan dan penyertaan elong bulanan yang tidak mencukupi, hadirin-hadirat sekalian. Kita pergi kepada hujah ketiga. Inisiatif IPR tidak mandiri, juran rakyat hari ini masih digusari. Kita lihat dua analisis dalam hujah ini. Pertama, tentang keterhadiran penyediaan IPR oleh rakyat akibat kos yang terlalu besar, dan kedua, kerugian imbal balik ekonomi kepada kerajaan. Tahukah anda, keadaan hari ini masalah IPR berlaku apabila pendanaan yang besar diperlukan bagi menampung segala kos sektor, hadirin-hadirat sekalian. Keadaan ini telah menyebabkan dua masalah. Analisis pertama, tahukah anda dalam pelaksanaan IPR 2024 hanya 49,000 sahaja individu daripada 132,000 pemohon yang berjaya untuk menerima bantuan IPR. Keadaan ini disebabkan oleh kos yang ditampung adalah terlalu tinggi bagi peserta yang sedikit. Contohnya, dalam IPR Intan 2023, kita telah menyediakan dana 92 juta. Namun 92 juta ini hanya cukup untuk 1,020 peserta bagi menyediakan bantuan tapak, infrastruktur latihan dan elong bulanan, hadirin-hadirat sekalian. Kesannya, lebih 60% petani tidak berjaya menerima inisiatif ini sehingga membelenggu mereka untuk keluar daripada kitaran kemiskinan, hadirin-hadirat sekalian. Rangkuman dalam hujah ini, saya telah ceritakan kepada anda bagaimana kita ada masalah dari segi pendanaan IPR disebabkan pendanaan yang besar hanya mampu menampung bilangan peserta yang sedikit, menyebabkan IPR tidak berjaya pun untuk menampung semua peserta sehingga lebih 60% peserta tidak dapat pun menyertai IPR. Inilah lambang bagaimana jurang sosioekonomi tidak berjaya dirapatkan pun di akhirnya. Assalamualaikum. Okey, Okey, sekarang kita continue third speaker kerajaan. Ada apa kat lu? Oh, nak kerja. Bocor. Okey. Boleh? Go. Oi. Bang, start bang. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Tertua, hadirin hadirat sekalian, perwakilan kerajaan, perwakilan pembangkang serta hadirin hadirat yang bersidang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perdebatan satu Malaysia. Saya titipkan buat anda semuanya. Sebelum memulakan perdebatan, saya ada satu soalan buat meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Apakah sebenarnya takrifan yang telah dimaksudkan mengenai usul pada hari ini terhadap perwakilan pembangkang? Sebab apa hari ini perwakilan pembangkang telah tersalah 100% dalam menembak tepat usul perdebatan kita pada hari ini. Sebab apa? Sejak kehadiran ketua pembangkang daripada tadi, kita asyik lihat bahawa ketua pembangkang asyik mengatakan kepada kita apakah sebenarnya bentuk pendapatan inisiatif pendapatan rakyat ini kepada golongan-golongan miskin tegak ini, dan kemudian mereka katakan lagi apakah sebenarnya ciri eksklusif yang ada dalam inisiatif pendapatan rakyat ini. Jadi sebelum kita memulakan apa-apa bicara, marilah kita berkenalan dahulu dengan saya selaku Menteri ketiga di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Maka saya akan menyampaikan dua obligasi utama, iaitu yang pertama adalah membidas segala hujah pincang dan dangkal di meja perwakilan pembangkang, dan yang kedua adalah mengukuhkan semula kes kami di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Maka marilah kita mulakan dengan bidasan konseptual di meja perwakilan pembangkang pada hari ini.
Pada hari ini mereka katakan bahawa kami hanya memfokuskan kepada 3 sektor utama, yakni sektor perkhidmatan, sektor perusahaan makanan dan juga sektor pertanian. Hadirin dan hadirat sekalian, 3 sektor ini saya nafikan Datuk satu. Tiga sektor ini saya faham, bukanlah kita katakan sektor utama seperti sektor perindustrian dan sebagainya. Namun kita katakan 3 sektor ini adalah sektor yang berpotensi untuk kita gunakan supaya kita dapat membantu golongan miskin tegak ini daripada terus berleluasa, terus diambang kemiskinan. Sebab itu hari ini di meja perwakilan kerajaan kami membawa usul IPR ini kita sewajarnya sokong. Seterusnya, Ketua Pembangkang juga ada mengatakan bahawa IPR ini sekadar tambah pendapatan namun tidak mengubah apa-apa dalam ekonomi negara kita. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk pengetahuan anda bahawa inisiatif pendapatan rakyat ini bukan hanya sekadar menambah pendapatan namun menumbuhkan peluang pekerjaan kepada golongan miskin tegak B40 ini agar mereka mendapat peluang pekerjaan dan seterusnya mendapat gaji yang mencukupi untuk memenuhi kos sara hidup keluarga mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, selain itu Ketua Pembangkang juga ada mengatakan bahawa IPR ini langsung tidak bersifat inklusif. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya telah katakan kepada anda bahawa IPR ini adalah bersifat pelaksanaan kerja yang di mana setiap orang yang mendaftar untuk memasuki IPR ini perlu untuk bekerja lalu akan mendapat gaji berdasarkan apa yang telah dikerjakan. Jadi kita katakan hari ini IPR ini inklusif disebabkan apa? Apabila mereka bekerja, maka secara tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi. Dan apabila mereka membantu pertumbuhan ekonomi, bukan sahaja kerajaan mendapat keuntungan, namun mereka juga mendapat keuntungan. Datuk satu. Selain itu, mereka katakan pada ini bahawa mereka langsung tidak bersetuju dengan memorandum persefahaman kita pada ini, iaitu kita hari ini hanya membincangkan tentang IPR sahaja, tidak membincangkan tentang inisiatif yang lain. Namun apa yang dibawakan oleh Ketua Pembangkang pada ini adalah mereka membawakan inisiatif-inisiatif yang lain dan juga mereka meminta kami untuk menyediakan tentang ciri-ciri eksklusif yang ada di dalam IPR ini. Hadirin dan hadirat sekalian, untuk pengetahuan anda, IPR ini bukan sahaja bersifat eksklusif, namun kita lihat dalam keadaan ekonomi semasa di Malaysia ini, kita tak pernah lihat ada sumbangan-sumbangan yang lain yang bersifat seperti IPR ini. Sebab apa? IPR ini kita perlu bekerja baru kita dapat duit, bukan seperti sumbangan tunai rahmah, bantuan awal persekolahan yang mana bantuan secara tunai diberikan kepada isi-isi rumah. Namun hari ini IPR ini kita perlu bekerja dan secara tak langsung menambah pendapatan kerajaan dan juga meningkatkan pendapatan untuk menyara kos hidup keluarga kita, warga dewan sekalian. Baiklah, seterusnya kita pergi ke arah menteri kedua di meja Pembangkang pada hari ini. Pada hari ini mereka katakan bahawa inisiatif pendapatan rakyat ini hanya menyediakan allowance bulanan sebanyak pada 5 bulan pertama. Namun selepas 5 bulan pertama mereka tidak memberikan lagi apa-apa allowance bulanan kepada peserta-peserta IPR ini. Hadirin dan hadirat sekalian, kenapa hari ini mereka hanya berikan allowance kepada peserta hanya kepada 5 bulan pertama? Sebab apa? Apabila mereka sudah belajar, mereka akan belajar cara untuk bertani, untuk mengusahakan makanan dan sebagainya, maka segala bentuk bantuan sudah diberikan oleh kerajaan. Jadi mereka hanya perlu untuk teruskan. Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat sekalian juga, 5 bulan pertama itu mereka bukan sekadar diajar kosong. Mereka diajar oleh pengajar yang bertauliah. Contohnya pada hari ini inisiatif Intan, mereka diajar cara untuk bertani dan sebagainya. Maka sepatutnya selepas 5 bulan itu mereka boleh untuk mengerjakan tapak pertanian itu secara sendiri. Sebab apa? Mereka sudah mempunyai ilmu. Namun kalau mereka tidak boleh uruskan sekalipun, mereka masih boleh meminta bantuan kerajaan. Kerana apa? Kerana masih ada orang-orang yang telah dihantar oleh kerajaan untuk membantu mereka. Cuma allowance itu tidak ada. Tapi apa yang mereka boleh lakukan adalah dengan meminta bantuan-bantuan orang yang telah dihantar oleh kerajaan ini. Hadirin dan hadirat sekalian, jadi selesai pembidasan di meja perwakilan pembangkang. Baiklah, saya ceritakan satu. Datuk, pertama, dalam keadaan 2023 pun kita belanjakan 9 juta untuk 1,000 peserta. Kalaulah 2025 kita hanya sediakan 250 juta, macam mana 250 juta boleh tampung 150,000 pemohon? Baiklah, saya faham pada tahun ini bajet yang dah dikeluarkan untuk IPR ini adalah sebanyak 250 juta saja dan saya faham memang kita tak dapat nak tampung semuanya. Namun pada keadaan ini kita perlu faham yang
mahu ataupun tak mahu, secara tak langsung IPR ini mampu untuk merapatkan jurang sosioekonomi antara rakyat. Sebab apa? Sebab apabila peserta yang dapat itu diberikan, orang kata apa? Baiklah, kita tinggalkan dahulu persoalan tersebut. Baiklah, kita kukuhkan semula kes kami di meja perwakilan kerajaan. Baiklah, sebentar tadi Timbalan Perdana Menteri ada mengatakan bahawa ihsan diberi, insan menyeri. Jadi sebenarnya masalah jurang sosioekonomi rakyat yang menyebabkan wujud inisiatif ini. Jadi sebenarnya antara masalah yang wujud adalah disebutkan kadar pengangguran, dan masalah ini diatasi dengan adanya IPR. Manakala Perdana Menteri pula giat bercakap tentang untuk mengatasi kemiskinan dan juga melalui sektor pertanian, perkhidmatan dan juga perusahaan makanan ini. Jadi dengan adanya IPR ini, dia sekaligus merapatkan jurang sosioekonomi dan membasmi kemiskinan dan sekaligus menambah pendapatan golongan B40 ini daripada terus terjerumus dalam keadaan garis kemiskinan yang semakin melarat dari hari ke hari. Jadi saya minta untuk sesi Dewan untuk menilai mana kaca yang mana satu permata, kerana sesungguhnya pada hari ini kami cuba untuk melakukan yang terbaik untuk sesi Dewan sekalian pada hari ini. Maka seterusnya terpulang kepada anda. Sekian, terima kasih. Okay, thanks. Terima kasih Adik. Sekarang saya silakan Azhari bilas. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Dipertua, suka saya takrifkan, saya lihat ketiga-tiga sahabat di meja perwakilan kerajaan sebagaikan tiga adik-beradik yang sedang bergolak sesama sendiri. Bagaimana saya takrifkan begitu? Kerana yang pertama, saat yang bangkit pertama ingin membincangkan tentang meningkatkan pendapatan rakyat, khususnya bagi mereka yang B40 dan miskin tegar. Bangkit yang kedua pula, tiba-tiba ingin menghapuskan garis miskin tegar. Yang ketiga pula bangkit, menzahirkan kita menunjukkan keadaan komitmen peserta sendiri dan juga untuk kita meningkatkan pendapatan kerajaan dalam IPR ini sendiri. Sekaligus bagaimana pemahaman konsep usul kita pada hari ini ingin mereka jelaskan kepada kita jika ketiga-tiga mereka gagal memahami antara satu sama lain, warga dewan sekalian. Sebab itu izinkan saya yang ketiga untuk meneruskan obligasi pembentangan hujah dan juga pembidasan permasalahan yang timbul di meja perwakilan kerajaan pada hari ini dan seterusnya mengukuhkan pembawaan kami di meja perwakilan pembangkang. Hadirin sekalian, masalah pertama yang timbul di meja perwakilan kerajaan adalah aspek masalah pendefinisian konsep mereka. Itu yang pertama, saat bangkitnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menceritakan garis masa bagaimana mereka ingin menilai keberkesanan inisiatif pendapatan rakyat untuk merapatkan jurang ekonomi adalah dengan meningkatkan pendapatan rakyat. Namun sedar atau tidak, saat bangkit yang pertama hingga duduklah yang ketiga, tidak ada satu pun penceritaan bagaimana keadaan kita menyelesaikan masalah pendapatan rakyat ini. Bagaimana peningkatan statistik gaji rakyat khususnya bagi mereka B40 dan juga miskin tegar diceritakan dalam hujah-hujah mereka. Tidak ada, warga dewan sekalian. Sebaliknya, mereka menceritakan kepada kita wujudan inisiatif iaitu terdapat tiga, ihsan, intan dan juga insan, warga dewan sekalian. Namun yang tiga-tiga ini sekadar mereka melampirkan atau mudah erti kata lain, copy and paste dengan izin Tuan Dipertua. Mereka meletakkan secara konsepnya, secara literalnya apa itu inisiatif pendapatan rakyat, namun mereka tidak membuktikan apakah keberkesanan sejak pelaksanaannya pada tahun 2023 sehinggalah kini 2025. Tempoh garis masa 2 tahun, sewajarnya sudah ada satu tempoh keberkesanan menunjukkan keberangkalan statistik berapa ramaikah manusia telah mendapat manfaat daripada inisiatif ini, namun tidak ada satu pun menjadi dibuktikan di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Sebaliknya kita menilai bagaimana keadaan tidak holistik dari aspek inisiatif pendapatan rakyat yang dinilai di meja perwakilan kerajaan dan mereka sekadar menilaikan aspek inisiatif yang dinyatakan sahaja. Mereka tidak menilai bagaimana keadaan kesediaan para
para keluarga B40 yang terdapat di Malaysia pada hari ini diberikan di meja pokok kerajaan. Kerana statistik oleh Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan terdapat 100,000 isi rumah miskin tegar dan B40 melalui IPR pada tahun 2023 dengan peruntukan sebanyak 750 juta dan kemudiannya pada tahun 2025 diberikan 250 juta. Namun dalam garis masa ini, mereka tidak menunjukkan terdapat penurunan dari aspek bilangan isi rumah miskin tegar yang menunjukkan keberkesanan. Kerana yang pertama yang warga dewan sekalian, usul kita pada hari ini adalah usul penilaian, bukan usul cadangan. Bukan kita nak menilai IPR akan merapatkan jurang. Namun kita nak menilai bagaimana IPR ni sudah merapatkan jurang sosio-ekonomi. Namun masih gagal ditakrifkan di meja perwakilan kerajaan pada hari ini warga dewan sekalian. Kemudian bangkit pula yang ketiga menceritakan bagaimana IPR ini sebenarnya hendak menceritakan sebuah inisiatif kerajaan yang memerlukan komitmen rakyat. Mereka perlu bekerja untuk mendapatkan duit. Sedangkan warga dewan, IPR ini disediakan untuk meningkatkan pendapatan rakyat dengan menyediakan platform, menyediakan ruang dan peluang untuk rakyat menerokai satu cabang keusahawanan, cabang pendapatan, cabang untuk meningkatkan pendapatan isi rumah mereka. Kerana apa? Menurut satu Fake Solutions Sdn Bhd ataupun sebuah syarikat perangkaan ekonomi Malaysia, mereka menganjurkan berlaku peningkatan pembelajaran isi rumah di Malaysia sebanyak 5% pada tahun 2025 iaitu sebanyak 952.6 bilion ringgit Malaysia. Dan keadaan 952.6 ringgit bilion Malaysia ini, bagaimana keadaan hanya 10,000 peserta yang dimanfaatkan dalam IPR ini mampu menampung aspek pembelajaran isi rumah secara peringkat nasionalnya. Bagaimana mereka mampu menghadapi satu keadaan kelangsungan hidup mereka untuk menampung pelbagai pembelajaran hidupan seharian. Ini yang sepatutnya dibukti meja perwakilan kerajaan. Membuktikan bahawa rakyat hari ini mampu meneruskan kelangsungan hidup. Rakyat B40 dan miskin tegar mampu melaksanakan kelangsungan hidup secara berterusan. Bukan mereka sekarang yakin bahawa IPR akan membantu. Sebaliknya mereka harus membuktikan IPR sudah pun membantu. Sekurang-kurangnya 50% daripada peserta sudah mendapat manfaat. Sebaliknya, hanyalah sebilangan kecil yang mendapat manfaat daripada IPR ini. Yang mana diceritakan dalam hujah kedua mereka, iaitu wujudnya kelas pendapatan rakyat B40, M40 dan T20. Dan mereka menceritakan dalam hujah kedua bagaimana ihsan itu diberi. Tapi mereka menceritakan dalam keadaan konteks inisiatif yang seterusnya iaitu insan ni, warga dewan sekalian. Inisiatif insan ni suka saya beritahu kepada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri iaitu inisiatif usahawan mikro, bukan inisiatif usahawan makanan. Inisiatif usahawan mikro ini adalah menyokong golongan yang ingin memulakan perniagaan kecil bukan sahaja dari aspek perniagaan makanan semata-mata, namun menyediakan pelbagai jenis perniagaan kecil ataupun industri jalan kecil IKS warga dewan sekalian. Iaitu kerajaan menyediakan bantuan modal, bimbingan keusahawanan dan akses kepada pasaran digital. Ini dimaksudkan dengan insan, bukan yang cuba ditakrifkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam hujah kedua yang mereka menceritakan tentang inisiatif usaha makanan dan penceritaan mereka sekadar berlanskapkan aspek perniagaan vending machine semata-mata. Dan bagaimana ini dikatakan holistik dan mampu meningkatkan pendapatan rakyat secara keseluruhan kerana konsistensi pendapatan rakyat juga tidak dapat dijamin di meja perwakilan kerajaan tersebut. Kemudian kita bergerak kepada hujah yang pertama di meja perwakilan kerajaan Yang Berhormat Perdana Menteri. Segak tampil bijak berkata-kata. Namun dari aspek penyampaian hujah hanya satu yang saya pinta, iaitu apakah inisiatif daripada IPR ini warga dewan sekalian. Mereka menyediakan satu keadaan lanskap penyediaan infrastruktur. Mereka menyediakan tapak untuk berniaga. Mereka menyediakan tapak untuk asas tani dan aspek inisiatif intan ni. Namun sedar atau tidak, aspek yang diceritakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sama saja seperti Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu sekadar menyediakan. Namun dari aspek penyediaan ini, saya pohon kepada perwakilan kerajaan. Di manakah aspek keberkesanan? Di manakah aspek rakyat hari ini mampu meneruskan kelangsungan hidup? Kerana itu yang nak kita nilai. Kita nak merapatkan jurang sosioekonomi. Bukan kita hendak menceritakan inisiatif ini menyediakan sesuatu. Jika sekadar menyediakan sesuatu, saya hidangkan air, namun Yang Berhormat tidak minum, lebih baik tidak perlulah saya hidangkan air. Saya berikan kepada yang lebih memerlukan. Itu yang sepatutnya diceritakan oleh Dewan Perwakilan hari ini. Sudah diam, jangan ternganga, nampaknya mereka masih terpinga-pinga. Warga dewan sekalian, meja perwakilan pembangkang lebih jelas dan realistik dalam aspek penilaian inisiatif pendapatan rakyat ini yang tidak merapatkan jurang ekonomi. Sebaliknya lebih bersifat statik kerana tidak terlibat holistik dalam penilaian ekonomi rakyat yang semakin merana dari hari demi hari. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon terus membangkang. Waalaikumsalam. Terima kasih Azhari. Kita buat gulung Korang okey tak gulung Syami? Gulung kan? Apa bang? Gulung. Kena gulung ke? Ha. Boleh? Aku bagi
HK selalu bagi seminit kan? Minit 3 abang. 3 Gulung. Dua. Jap, apa ni? Persediaan ke? Persediaan. Nak gulung. Persediaan. Persediaan seminit. Okay. Seminit, lepas tu Tengku gulung dulu, lepas tu kau gulung. Tengku Alright. ready kan gulung Tengku? Dah ready lama dah. Okay. Kalau abang suruh gulung sekarang pun boleh. Okay lah, seminit lah. Gila buat air dulu ke? Iya. Janganlah komen saya lama dah tak debat ni. Mika boleh komen tak Mika? Sebab kau kan tak debat. So macam kau dah boleh tengok lagi general semua. Lepas ni minta pergi makan dulu macam ni boleh tak? Apa dia? Apa Tak, makan tak habis-habis makan, inisiatif makan. Apa dia? Ada break ke apa ni? Tak, adik-adik pergi makan. Oh, okey je. Tapi bawa, boleh tak? Korang boleh jangan bawa makan naik atas. Korang makan kat atas je lah sambil dengar komen. Tapi gila beli dulu. Nak belikan makanan. Boleh eh? Nak belikan makanan. Bang, kita habiskan sidang. Nak belikan makanan. Mika boleh komen Mika? Mika ni tidur ke? Saya rasa tak boleh abang komen. Dan macam tu Mika, kau kan nak jadi debater English. Alasan. Kau kena. Alasan. Tak boleh dengan Tengku just minute ni, macam mana saya nak komen? Komen je lah. Kalau hari lebih. Jangan macam tu. Yang buat hujang aku bangkang seminit bukan setengah. seminit. 2 minit elok sikit Ujah. Apalah aku lah komen macam tu. Tapi aku takut aku bagi bias dulu, lah sebab aku dah ikut kes Tengku. Dan aku pun debat ke hari ni. Tapi tak apalah aku komen. Okay. Boleh ikut dah start? Macam dah seminit je. Ya, share masa ya. Empat kan? Okay. Ready nanti start je Tengku. Persilakan. Hadirin sekalian, pihak kerajaan hari ini tampil sigap bergaya. Pakai kemeja, pakai tali leher dan nampak kemas untuk persediaan kelas pagi warga dewan sekalian. Manakala saya pula hari ini dahlah baru bangun tidur. Keadaan dalam separa minda pula tu. Tapi kan, seisi dewan dapat menyaksikan bahawa siapa yang lagi mamai dalam dewan perdebatan pada hari ini warga dewan sekalian. Kerana apa? Saya kira pihak kerajaan hari ini masih dalam keadaan baru bangun tidur dan mamai. Disebabkan itulah pembawaan mereka bercelaru warga dewan sekalian. Itulah kerana apa? Kerana saya akan rumuskan perdebatan ini dengan akronim yang amat mudah, yakni IPR itu sendiri warga dewan sekalian. I yang pertama, intipati pembawaan pembuktian kes kerajaan yang tidak menjawab tuntutan usul perdebatan warga dewan sekalian. Kita akan analisis daripada 3 perkara utama. Pertama, konsep kefahaman pihak perwakilan kerajaan saya kira amat simplistik. Kerana apa? Hari ini mereka kata kalau kita ada bantuan, kalau kita ada inisiatif, terus rapat jurang sosial ekonomi. Disebabkan itulah mereka tidak pernah tunjukkan sebarang keberkesanan ataupun kesan daripada setiap inisiatif-inisiatif tersebut. Kerana apa? Kalau kita nak kata inisiatif hari ini, inisiatif sangatlah banyak. Tetapi tidak semua inisiatif membawa kesan. Hari ini, pihak perwakilan kerajaan, mereka hanya melambakkan fakta semata-mata dan fakta mereka saya kira amat skibidi bom-bom warga dewan sekalian. Kerana apa? Tidak pernah membuktikan usul perdebatan pada hari ini warga dewan sekalian. Kemudian, masalah kedua, kita lihat mereka tidak pernah tunjukkan eksklusiviti IPR itu sendiri. Kerana apa kami tuntut eksklusiviti ini warga dewan sekalian? Kerana hari ini, walaupun kita setuju tidak membincangkan inisiatif lain, tetapi kita ingin menilai IPR ini apa yang ada pada IPR sehingga ia mampu merapatkan jurang sosial ekonomi yang tidak ada pada inisiatif yang lain. Sebab
Sebab kalau kita lihat, setiap inisiatif dalam IPR itu sama saja macam inisiatif yang lain. Contoh, hujah pertama di pihak perwakilan kerajaan, mereka katakan mengenai IMSAN itu, warga dewan sekalian, usaha tani. Hari ini mereka hanya melambakkan bahawa ada inisiatif, ada infrastruktur, ada modal latihan dan sebagainya. Warga dewan sekalian, inisiatif lain macam contohnya program agropreneur muda dan juga anak Felda juga menawarkan benda yang sama. Mereka nak kata hari ini ramai yang menyertai benda tu. Perkara-perkara, program-program inisiatif tani yang lain juga banyak peserta. Jadi apa yang membezakan antara IPR ini dengan perkara-perkara lain sehingga mampu merapatkan jurang sosial ekonomi? Itu sebab tuntutan eksklusiviti itu sangat penting dalam Dewan Perdebatan. Kita melihat pula hujah kedua mengenai ihsan tentang makanan. Sebenarnya hujah kedua ini sama sahaja seperti hujah pertama, di mana mereka hanya lambakkan inisiatif semata-mata, tidak pernah menunjukkan korelasi dengan kesan itu, warga dewan sekalian. Di akhirnya mereka tidak pernah menunjukkan keadaan membuktikan bahawa merapatkan jurang sosial ekonomi, warga dewan sekalian. Berbeza dengan kami di pihak perwakilan pembangkang, di mana kami menolak usul perdebatan pada hari ini dengan pembawaan kami, dengan pendirian kami, iaitu kelemahan-kelemahan yang ada pada IPR sehingga tidak merapatkan jurang sosial ekonomi. Itulah P yang kedua, ni pembawaan kami yang lebih menjawab tuntutan usul perdebatan, warga dewan sekalian. Di mana hujah pertama kami katakan kepada anda bagaimana IPR ini bersifat tidak inklusif sehingga sektor-sektor lain diketepikan, di mana akhirnya tidak dirapatkan jurang sosial ekonomi. Hujah kedua kami katakan objektif IPR suka dicapai, keberkesanan inisiatif gagal dicapai. Apabila kami katakan dalam hujah ini kesan tidak tercapai walaupun kita ada banyak inisiatif. Dan hujah ketiga kami katakan pendanaan IPR tidak statistik, jurang ekonomi tidak menggapai. Di mana hujah ketiga ini kami katakan ketidakkonsistensan dalam pendanaan, ketidakstabilan dalam pendanaan ini sehingga akhirnya tidak merapatkan jurang sosial ekonomi, warga dewan sekalian. Maka tidak banyak mahu dipinta, mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih daripada perwakilan pembangkang. Sekarang saya persilakan kerajaan untuk Presiden start je, Syami. Alright, jap. Warga dewan sekalian, kadang-kala walaupun di meja seberang sana mereka katakan kami masih mamai, tetapi mereka perlu ingat kami masih lagi belum tidur. Kami sentiasa bangun untuk menjawab semua persoalan mereka. Baiklah, sebab tu hadirin-hadirin sekalian dalam apa yang lupa ya? Bila hadirin sekalian saya akan rumuskan beberapa masalah yang berlaku di meja sebelah sana. Kita lihat pada permasalahan pertama, mereka mengatakan tentang inklusiviti IPR ini, hadirin-hadirin sekalian. Baiklah, saya kira mereka hanya mengatakan tentang inklusiviti ini kerana apa? Kerana mereka mengatakan IPR ini hanya diberikan pada golongan-golongan B40 dan juga miskin tegar. Itu merupakan satu kesalahfahaman, hadirin-hadirin sekalian. Sebab apa? Kita lihat balik pada motif adanya IPR ini adalah untuk membantu mengeluarkan golongan miskin daripada keadaan garis kemiskinan itu, hadirin dan hadirat sekalian. Kalau pada hari ini kami di meja perwakilan kerajaan memberikan duit kepada golongan kaya, apa fungsinya, hadirin dan hadirat sekalian? Mereka sudah kaya, mereka sudah ada duit, mereka sudah boleh tanggung diri mereka sendiri. Baik itu pada hari ini motifnya hanya untuk memberikan kepada golongan B40 dan juga golongan miskin tegar untuk mengeluarkan mereka pada garis kemiskinan itu, hadirin dan hadirat warga dewan yang mulia. Itu bagi permasalahan pertama. Kita bergerak pula kepada permasalahan kedua. Mereka pada hari ini hanya mengencangkan kata isu kami tidak memberikan duit kepada kepada peserta IPR ini. Permasalahan untuk perkara ini ialah mereka bercanggah antara satu sama lain. Jika pada hari ini ketua pembangkang mengatakan tunjukkan kepada kami adakah dana yang diberikan kepada golongan-golongan dan peserta IPR ini, tetapi bangkit pula pembangkang ketiga bangun mengatakan tentang pada hari ini kalau kita hanya berikan duit, adakah pada hari ini mampu atau tidak memberikan ataupun merapatkan jurang sosioekonomi antara rakyat
itulah permasalahan mereka. Mereka ibaratkan pada hari mereka ada di dalam satu kapal dan ada 2 nakhoda yang di akhirnya tumpas. Hadirin hadirat warga dewan yang mulia. Itu adalah permasalahan permasalahan kefahaman antara mereka, hadirin dan hadirat sekalian. Kita pergi pula kepada permasalahan terakhir yang ada di meja mereka, itu mereka mempersoalkan tentang usaha dalam inisiatif pendapatan rakyat ini. Jika kita lihat baik-baik, kami di meja perwakilan rakyat, kami telah menceritakan sebaik mungkin tentang apa usaha-usaha yang diberikan dalam inisiatif ini. Tetapi pada hari ini, permasalahan masih sama. Hanya tentang dana dan mereka hanya persoalkan tentang usaha lain dan inisiatif lain pun ada, hadirin dan hadirat sekalian. Persoalan pada hari ini kita ingin melihat, kami telah tunjuk bukti-bukti yang memang betul ada penambahbaikan dan ianya merapatkan jurang. Banyak petani-petani memberikan, petani dan juga peserta memberikan komen dan respon yang positif, hadirin dan hadirat sekalian. Maknanya kami telah menunjukkan kesan baik dan merapatkan atau tidak? Ya, kami tunjukkan, hadirin dan hadirat sekalian. Sebab itu kami di meja pihak perwakilan kerajaan lebih strategik, lebih berstruktur dalam mengelaskan dan merangka hujah-hujah dan pendefinisi kami, iaitu bersandarkan kepada rasmi kami, unjangan positif inisiatif pendapatan rakyat IPR merapatkan jurang sosio-ekonomi rakyat. Kita pergi pula kepada hujah pertama, iaitu intan diperkasa, petani dijaga. Dan hujah ini telah saya ceritakan tentang apakah bantuan-bantuan dan juga kesan. Saya juga telah menunjukkan respon positif daripada salah seorang daripada peserta IPR itu sendiri, bagaimana ia memberikan kesan positif kepada individu tersebut. Kita pergi pula kepada hujah kedua, insan diberi, insan menyeri. Dalam hujah ini telah pun Timbalan Perdana Menteri menceritakan tentang usaha-usaha berkaitan tentang makanan, berkaitan tentang mesin vending machine dengan izin Tuan Dipertua. Bagaimana perkara ini mampu kami, kerana apa? Dalam hujah Timbalan Perdana Menteri kami mengetengahkan konsep kerajaan memberi, rakyat mengusahakan dengan pemberian dan apa yang telah diberikan oleh kerajaan itu. Itu adalah isu yang kami mengetengahkan. Dan oleh itu, saya kira telah saya merumuskan permasalahan-permasalahan yang berlaku di meja sana, dan sebab itu saya ingin mengetengahkan dan ingin memohon kepada semua untuk menyokong kami sebulat suara di meja pihak perwakilan kerajaan. Sekian, Assalamualaikum. Kejap Okay, thank you Syami dan semua. Mika nak bagi result ke at least? Ke memang tak ada apa-apa pun nak bagi? Komen simple ke tak ada? Saya hanya penonton. Okay, tak apalah itu. Okay, by the way ni piala PPM. Kalau kau menang kau dapat kan ni? Macam tu, flex kan? Sebab aku ada piala. Ingatkan dapat besar tapi dapat kecil pun okey lah. Okay. Untuk game hari ni, satu aku rasa masalah, aku rasa hari ni ke Tengku dengan Azhari komen dulu lah. Kau apa komen debate kau boleh je komen. Tengku dulu. Ada nak komen apa-apa? Oh, untuk komen Okay, untuk komen hari ni, untuk komen, alhamdulillah kerajaan hari ni lagi prepare lah, bagus prepare lah daripada semalam. Jadi sejuk lah hati sikit kan, walaupun bangun-bangun mamai, tapi at least aku boleh tangkap lah apa korang nak debat kan. Yelah, aku pun baru bangun mamai, tapi dalam keadaan kalau aku kena fokus sikit tu, maksudnya korang memang bagus lah. Kalau aku kena fokus dekat mamai tu, memang bagus korang punya pembawaan tu. Cumanya kat sini kan, cuma nak tekankan kalau dalam membentuk kes, dalam rangka kes kan, contoh ni apa yang aku tahulah, untuk kerajaan, Perdana Menteri, nak ke tidak, kalau dalam usul penilaian macam ni kan, contoh IPR ke ataupun DEB ke apa dan sebagainya, dia kena ada ciri eksklusif kepada satu perkara tu tau. Sebab kenapa kan? Sebab hari ni eksklusiviti untuk satu perkara tu lah yang membezakan dia dengan inisiatif-inisiatif yang berbeza. Dan benda ni kalau korang tak letak eksklusiviti tu daripada awal-awal, pembangkang dia akan main benda tu je sampai habis. Sampai kiamat dia akan main sebut benda tu.
based on my experience lah daripada awal-awal tu. Itu sebab kalau dalam berdebat ke apa, ciri eksklusif tu jangan lupa dalam meletakkan pada suatu perkara. Contoh dalam kes ni adalah IPR. Antara yang korang boleh letakkan ciri eksklusif pada IPR, korang sebenarnya boleh je kata yang dia actually pretty consistent tau. Korang tak sebut yang pasal consistent tu. Sebab IPR ni kalau korang baca dengan baik, dia setiap bulan bagi sebenarnya duit tu. Dan dia punya infrastruktur tu, dia akan ada pegawai-pegawai penyelia untuk pastikan infrastruktur tu sentiasa akan dijaga setiap masa. Akan ada penyeliaan berkala dan sebagainya. Dan keadaan konsisten dan berkala ni lah yang membezakan dia dengan inisiatif yang lain. Inisiatif yang lain dia macam sekali lalu je, sekali bagi pop dah habis settle. Tapi kalau untuk IPR ni, dia nak ada konsistensi. Konsistensi itulah yang menyebabkan dia boleh merapatkan jurang sosioekonomi tu. Itu yang patut korang tekankan dalam hujah-hujah korang. Bila korang tekankan dalam hujah-hujah korang, pembuktian merapatkan jurang sosioekonomi itu lagi baik sebenarnya. Dan untuk Syamil, aku lagi suka kalau macam kayu ukur tu, macam menambah pendapatan dan sebagainya, korang explain macam mana dia ada korelasi sebenarnya. Contoh merapatkan jurang sosioekonomi, macam mana dengan tambahkan pendapatan tu kita boleh rapatkan jurang sosioekonomi. Atau korang nak katakan pendapatan yang konsisten setiap bulan. Itu dua perkara yang berbeza. Kalau menambahkan pendapatan semata-mata, semua benda boleh tambahkan pendapatan. Tapi bila kita dah guna pendapatan tu, dah habis pendapatan tu, kita kembali kepada keadaan miskin tegak. Jadi macam mana pendapatan yang korang nak sebenarnya tu? Jenis pendapatan tu. Itulah. Lepas tu yang macam bab percanggahan dan sebagainya tu, macam dah disebutkan lah, macam yang 1, 2, 3 kena selari. Dan antara yang aku tak sebut tadi tu dalam gula aku, macam pasal pemfokusan 3 sektor kan. Macam 3 sektor, macam Syamil kata 3 sektor tu adalah yang utama. Tiba-tiba sampai adik kata bukan sektor utama, tapi sektor yang menjadi tumpuan. Dah beza dah benda tu antara utama dengan menjadi tumpuan. Jadi benda-benda yang tipikal macam ni, tak adalah tipikal, sebenarnya dia ada substantial difference jugalah. Dia kalau juri tu jenis yang peka, yang mendengar, yang tak tengok daripada lenggok bahasa je, dia boleh nampak contradict benda tu. Jadi itu sajalah daripada aku. Kalau daripada segi performance wise, okey lah. Performance wise okey lah setakat ni. Kalau macam Syamil tu, kalau boleh, macam kalau pertama tu, dia mendata tu ada lagi sikit. Tapi kalau boleh, pelbagaikan variasi. Sebab kalau dalam PPM ni, nak ke tidak, dia memang nak tengok variasi intonasi tu dan juga keunikan dalam setiap pendebat tu. Kalau kita berdebat, intonasi kita sama je macam orang lain, jadi dia tak ada speciality untuk juri tu bagi nilai tambah dekat tim kita. Itulah kalau dalam PPM. Okay, sekian daripada saya. Okay, thanks Tengku untuk komen. Azri nak komen apa-apa ke? Tak ada Okay. Untuk komen aku, satu aku berpuas hati lah compare in terms of preparation macam Tengku kata. Hari ni aku rasa at least korang tahulah basic pasal usul ni. Korang macam bawa benda tepat je. Cuma okay, first kali adalah dari segi bacaan usul. Aku rasa sebenarnya lagi bagus ni kalau pendapat personal aku lah, tak tahu Tengku dengan Zahari macam mana. Aku akan cerakinkan usul tu kepada IPR, jurang sosioekonomi rakyat, frasa pertikaian adalah merapatkan. Sebab macam aku ajarkan, kalau kita buat konsep ni, junior dengar sekali lah cara nak define konsep kan. Okay, bila usul penilaian, selalunya satu usul panjang tu dia ada satu frasa tu adalah frasa subjek debat. Maksudnya subjek tu benda yang kita tawarkan untuk selesaikan satu masalah ataupun macam benda yang kita nak nilai. Okay, faham? Tu frasa subjek, which is inisiatif pendapatan rakyat. Okay, dan selalunya kita ada frasa objektif juga. Maksudnya benda yang kita nak selesaikan. Contohlah, masalah hari ni adalah masalah jurang sosioekonomi rakyat. Dan kami kita nak nilai inisiatif pendapatan rakyat boleh selesaikan masalah ni ataupun tak. Sebab itulah aku prefer untuk frasa kedua korang adalah jurang sosioekonomi rakyat. Bila korang pecahkan tu jadi pening. Macam korang ni nak atasi masalah sosioekonomi rakyat ke ataupun
korang nak atasi masalah kemiskinan. Kalau masalah sosioekonomi rakyat, korang kena pukul rata, korang kena selesaikan semua tanpa kira golongan. Which is dah lain daripada IPR. Which IPR ni macam korang kata lah, memang target dia adalah golongan-golongan miskin, golongan B40. Sebab tu lah korang kena tengok balik bacaan korang. Sebab tu tadi bidasan first aku cakap pasal salah tembak usul tu. Sebab sepatutnya penyataan masalah yang korang kena selesaikan adalah jurang sosioekonomi rakyat. Kalau tak nanti korang dah lemas dah dengan bidasan macam inklusif, eksklusif, sampai Syahmi macam lebih dekat 2 minit nak kukuh pasal tu je, pasal kat gulung pasal IPR ni memang untuk miskin. So satu korang kena tengok balik lah bacaan usul korang macam mana. Cuba baca dari segi tu, frasa subjek, frasa objek, lepas tu frasa pertikaian. Okay. Lepas tu kedua, ni macam Tengku cakap lah. Okay, kalau bagi aku personally, sebenarnya usul ni dia tak ada pun macam tuntutan exclusivity. Tapi korang still kena bagi ciri-ciri sebab korang macam pemahaman korang terhadap IPR merapatkan jurang ni macam terlalu simplistik. Korang macam dalam IPR ni ada elang bulanan, dia ada pertanian, ada bantuan yang makanan bagai dengan perkhidmatan awam, terus dia boleh merapatkan jurang. Korang kena bagi tahu why, kenapa IPR ni boleh merapatkan jurang. Apa ciri-ciri yang ada dalam IPR. Sebab itulah korang lemas dengan bidasan Tengku tadi. Sebabnya macam korang tak letak any ciri-ciri kat konsep yang menjamin IPR ni boleh merapatkan jurang. Dia macam mungkin macam kalau contohlah kalau aku ajar boleh definisikan. Okay, korang akan cakap dulu. IPR ni adalah satu program yang dilancarkan pada tahun 2023 oleh Rafizi Ramli dengan tujuan apa-apa-apa. Jadi dalam pelaksanaan IPR ni apa macam yang dilaksanakan, dia ada bantuan Intan, Ihsan dan lepas tu kau cakap lah terus modus operandi dia macam mana, ataupun jadi apa ciri-ciri yang ada dalam IPR ini dalam menangani isu ekonomi semasa. Pertama, pemfokusan kepada sektor-sektor yang boleh memberi jaminan pulangan. So nampak ciri-ciri dia macam dia memang target dah sasar sektor-sektor yang macam boleh bagi pulangan yang banyak kepada golongan-golongan yang ni contohnya. Lepas tu kedua, dia macam penyediaan bukan sekadar penyediaan bantuan dari segi kewangan sahaja, tapi penyediaan bantuan sewaan tapak, bantuan macam dia yang tampung perbelanjaan teknologi, infrastruktur dan disiapkan latihan modul lagi. Benda tu yang korang kena mention supaya nampak ciri-ciri yang ada dalam IPR ni lah yang macam menjamin dia boleh merapatkan jurang sosioekonomi tu. Kalau tak korang akan lemas lah. Dia akan macam korang akan mati dengan bidasan Tengku. Bidasan aku macam ulang macam, hari ni kita ada je bantuan lain. Kita ada bantuan ramah, kita ada bantuan e-tunai, kita ada bantuan. Semua bantuan ni memang nak tolong golongan susah. Jadi apa eksklusifnya IPR sampai korang kata IPR lah yang boleh merapatkan jurang ni. So korang kena letakkan ciri-ciri tu. So contohlah, kalau korang dah lemas dengan bidasan Tengku ke bidasan aku, at least walaupun korang macam tak letakkan exclusivity tu, korang boleh je macam nak jawab macam satu korang jawab macam ni, hadirin, usul hari ni tak ada tuntutan pun untuk jawab exclusivity sebab hari ni kita hanya nilai adakah IPR ni merapatkan jurang sosioekonomi rakyat ataupun tak. Maksudnya kalau ada bantuan lain yang merapatkan jurang tak apalah, tapi kita nak bincang IPR ni merapatkan ataupun tak. Tapi kau kena tambung lagi. Sekalipun begitu, kami tetap tunjukkan kepada anda sebab ada ciri-ciri ni, ada ciri-ciri ni, ciri-ciri ni. Ciri-ciri ni lah yang macam memberi kemampuan atau kapasiti kepada IPR sehingga IPR ni boleh untuk merapatkan jurang. Supaya korang tak lemas lah. Okay, faham Okay. Lepas tu, aku pelik juga dengan korang punya korang, okay, bila usaha recent, korang jangan letak any status quo atau pernyataan masalah yang lama. Sebab macam aku dengar tadi, aku tak tahu aku salah dengar ke apa. Aku dengar daripada awal bukaan Syahmi pun dah cakap pasal krisis ekonomi 1997. Lepas tu dekat tengah-tengah pun ada kata pasal kadar ekonomi tak stabil, ekoran krisis 2009. So dia macam, okay, so apa kena mengena masalah tahun-tahun sebelum ni dengan jurang sosioekonomi sekarang? Dia simple je. Kau macam letak je sekarang ni. Paling simple lah kalau aku kan, apa yang aku nampak kan, ada satu lagi cara untuk kau nak introduction. Kalau contoh PM kan, kau boleh je introduction usul tu macam kau bagi tahu status quo masalah. Contohnya macam ni, hadirin hadirat sekalian, tahukah anda pada tahun 2022 telah mencatatkan peningkatan jurang sosioekonomi antara kelas B40 dan juga
kelas T20 adalah sebanyak 67% dan keadaan peratusan ini dijangka akan meningkat dengan lebih tinggi pada tahun berikutnya. Simple je. Ekoran daripada itu, di meja perwakilan kerajaan, kami mencadangkan kami ingin menilai usul perdebatan inisiatif pendapatan rakyat merapatkan jurang ekonomi. So, okey je kalau nak intro simple macam tu je. Tapi janganlah ambil status quo yang macam terlalu lama. Dia tak relevant dalam debat. Dan macam hakim dia macam, okay, what's the point? Okay, tu ketiga. Salin tahu komen aku. Okay. Keempat, kos sara hidup, inflasi. Bila korang letakkan, contohlah aku macam dengan kes korang tadi, korang letakkan macam keadaan macam dia nak merapatkan jurang ekonomi, sosioekonomi ni bila dia nak macam atasi masalah pendapatan semasa dengan kadar pengangguran. So hujah korang semua kena macam cerita in flow which untuk solve benda tu. Contohlah macam korang nak cater pasal pengangguran. Korang kena start daripada awal hujah. Apa masalah pengangguran semasa? Macam kan aku ajar korang flow kan. Masa kelas hujah sebelum ni. Aku rasa kelas hujah sebelum ni Syami je kot ada ke. Tak tahu siapa yang ada. Tapi start daripada masalah semasa. Masalah semasa kita ada masalah pengangguran berapa persen. Pengangguran yang besar bagai. Lepas tu baru kedua, apa yang IPR tawarkan untuk selesaikan pengangguran ni? Contohnya bantuan ni disediakan latihan. Disediakan macam kursus-kursus untuk macam perkhidmatan dan sebagainya. So kursus-kursus ni lah yang menyediakan macam apa nama benda tu, dia macam skill upskilling kepada peserta-peserta untuk setiap industri yang diorang sertai. Lepas tu baru kau pergi pada dengan bagaimana ataupun macam flow ketiga, bagaimana dan kesan. Bagaimana dengan tu boleh ni. So, dia latihan, dia macam dah bersedia dengan kapasiti daripada latihan ni untuk sertai industri. Dan bukan sekadar tu je, kerajaan ni dari segi latihan, diserap terus peserta-peserta masuk dalam perkhidmatan dalam ihsan contohnya. Masuk dalam perkhidmatan tu, perkhidmatan office ke dan sebagainya kan. Kilang-kilang industri ke. Okay. Lepas tu kesan kau bagi fact. Berapa banyak peratus yang berjaya sertai, berapa banyak pendapatan dia meningkat daripada pekerjaan sebelum ni. Lepas tu kau cakap, oh ni lah lambang keadaan macam mana dia berjaya atasi pengangguran ke apa. Faham? So kena go flow by flow untuk overcome every problem yang ada, yang korang letakkan. Hujah aku tak boleh komen sangat sebenarnya sebab okay, hujah Syami jujurnya aku tak dengar sangat sebabnya aku dah percayakan Tengku untuk bidas. So aku macam target hujah Syamil je. Penjagaan masa tadi Syamil aku rasa macam ada problem sikit kot dari segi penjagaan masa. Aku rasa macam aku tak ingat tapi aku rasa macam ada masalah penjagaan masa. Macam mungkin aku rasa satu kau macam compare dengan semalam, hari ni kurang sikit lah. Tapi kadang-kadang kau ada tendensi untuk benda-benda yang tak penting terlalu lama. Macam intro kau kadang-kadang terlalu lama. Lepas tu macam kadang-kadang kau macam mungkin kau press by easy laluan, cuma kadang-kadang kau jawab easy laluan macam lama sikit. Dan konsep kau pun ada certain part macam lama. Aku rasa macam definition apa yang kau macam panjang sangat tadi. Definition IPR kau agak panjang tapi banyak benda yang aku rasa macam agak unnecessary sikit. Okay, tak kisahlah. Okay, untuk Syamil apa masalah kau? Kau macam terlalu defensif kot bila kau bidas. Kau macam tak attack sangat. Mungkin sebab kau tak tahulah nak attack Tengku apa kot. Sebab banyak bidasan-bidasan awal kau macam just macam kau nak jawab balik je. Oh, yang Perdana Menteri dah ceritakan. Tapi macam tak nampak pun apa yang macam sama je lah dengan apa yang PM cerita. Dia tak nampak macam pembaharuan sangat pun daripada kau. Macam in the end kau tak macam bagi tahu pun ciri-ciri yang Tengku minta ke apa kan, ciri eksklusif tu. Dan kau kena berhati-hati sikit. Korang kena hati-hati dengan penggunaan wording. Sebab kalau contohlah dekat definition merapatkan tu Syami dah kata dah keadaan merapatkan ni kita macam nak menjadi kerapat ataupun macam menghampiri kan. Maksudnya
pendapatan tu macam lagi dekat antara tu. Maksudnya dia tak ada tuntutan pun nak dia membasmi isu kemiskinan ke, nak mengeluarkan dari kemiskinan ke. Kita sekadar nak golongan yang menghadapi kemiskinan which is B40 ni, pendapatan dia meningkat dan kuasa beli dia meningkat dan dekat dengan bukan kita nak macam hapuskan terus, sebab hapuskan tu macam tuntutan korang akan jadi berat. So korang kena hati-hati dengan wording. Jangan ambil wording yang berbeza dengan teammate lain. Dia akan membunuh kes korang. Hujah 2 hujah 2 Syamil. Apa kata kunci hujah 2 kau Syamil? Kata kunci Kata kunci. Ihsan diberi, insan menyeri. Kata kunci kau tu, aku nak kata kunci Syamil kak. Sebab aku tak dengar hujah Syamil, so aku tak tahu nak bini apa. Kau nak dengar kata kunci juga? Kata kunci Saya punya kata kunci ni. Apa, intan diperkasa, petani dijaga. Faham? Okay. Untuk pemilihan hujah, aku agak tak macam suka sangat kalau macam hujah korang simply bila IPR ni ada 3 inisiatif, Intan, Insan, Ihsan, korang macam simply hujah first Intan, hujah second Ihsan, hujah third benda tak lagi tinggal Insan. Dia macam nampak macam dia akan jadi macam hujah. Kalau kau jumpa pembidas yang power, tim lawan yang power, dia akan macam cakap, sebenarnya hujah 1, hujah 2, hujah 3 ni hujah yang sama je. Cuma dia adalah hujah contoh. Ni hujah untuk dari segi pertanian. Hujah ni adalah segi ni. Tapi segala konsep ke cara pelaksanaan semua sama. So dia jadi macam tak best lah. Dia macam korang tak memberi pun apa kapasiti yang dia tawarkan. Sebab korang macam simply just hujah contoh. Korang tampal Intan, korang tampal tu, korang tu macam apa yang dia buat. Dia, kalau contoh korang dah tak ada idea sangat, okay je lah. Tu macam last but not least lah. Okay lah nak buat hujah contoh ni. Tapi lagi bagus macam korang buat hujah based on ciri lah. Ciri apa yang ada dalam Intan, Ihsan. Lepas tu bagi lah contoh Intan ke hujah lain, contoh lain. Tapi kena fokus on ciri tu untuk jadi hujah. Sebab tu rational macam selalunya untuk usul penilaian ni selalunya unjuran positif sebenarnya okey juga. Tapi aku akan lagi suka macam kapasiti, kemampuan. Sebab kita macam nak kata kenapa dia boleh merapatkan jurang tu. Sebab dia ada kapasiti, dia ada kemampuan. Okay. Lepas tu hujah aku komen Syamil je lah. Tu kata kunci. Okay. Kata kunci kau pun macam tak ada point tau basically. Dia macam Intan diberi, Ihsan diseri. Dah lah Intan dengan Ihsan tu sah-sah dua-dua benda lain. So dia macam okay. So apa yang hujah kau nak sampaikan? Kata kunci ni kau kena bagi something yang meaningful. Macam apa point yang korang nak bring out daripada tu. Contohlah kau tengok kata kunci aku tunjuklah hujah yang aku buat jap. Aku buat kat Google Docs je. Aku memang tulis full tau. Korang nanti boleh baca gak untuk reference korang. Nampak kan? Sabar Nampak. Okay. Jom, pensusuran bantuan lemah pelaksanaan IPR bermasalah. So aku dah cakap, isu yang hujah ni aku akan cerita tentang isu pensusuran bantuan yang lemah. So macam ceritalah. Ni analisis aku. Di pensusuran lemah sebab penyediaan elam bulanan pukul rata dan tak ambil kira demografi. Penyediaan bantuan elam pada waktu yang singkat dan peserta perlu bergantung pada hasil sendiri. Lepas tu aku letak fact. Demografi tu. Ni kesan dia. Yang analisis kedua tadi aku tak sempat buat pun. So aku memang, yang aku letak analisis kedua masa aku cakap tadi, aku macam memang reka fakta dalam kepala masa aku speak tadi. Sebab kau nampak aku sangkut tu, aku tengah aku nak buat fakta apa, aku terlupa buat. Okay, ni hujah 3. So letak terus kata kunci tadi kan. Inisiatif IPR tidak mandiri aku ni salahin sikit ni, tapi tak apalah. Juang rakyat masih digusari. So aku fokus pada isu macam penyertaan IPR, imbal balik ekonomi. Okay, so kata kunci korang kena letak macam apa aspek ataupun macam key point yang kau nak ceritakan. So tu crucial untuk kau buat kata kunci yang macam relevant lah. Okay, tu first. Kata kunci. Second, sekejap aku nak baca je. Aku nak patah bayar. Okay, saya tegar 2,000 orang ada. Okay, aku suka aku nampak lah kau nak cerita tentang isu pengangguran.
which is sepatutnya tu lah mungkin akan jadi keyword kau kot kalau macam kau nak cakap macam kemampuan dia untuk atasi pengangguran ke. Cuma mungkin aku tak nampak sangat keadaan aku rasa bagaimana kau tu boleh elaborate lagi instead of macam kau just kata IPR ni ada insan boleh jana pendapatan dengan mesin layan diri kan contohnya. Kau macam boleh macam bagi tahu kerajaan ni yang tampung segala macam kos untuk mesin tu ke dari segi latihan penggunaan, penyelenggaraan, modul-modul. Dia akan nampak macam bagaimana kau tu lagi strong macam sebabnya in the end kerajaan dia menyediakan latihan tu macam untuk peserta dia boleh self-sustain tanpa perlu lagi nak bergantung kepada airline ke apa. Lepas tu macam contoh yang 20,000 macam kau cakap Dian. Dia okey je. Aku pun start je tadi nak bilas kau tapi dia macam kau janganlah ambil fakta yang macam kesan yang macam terlalu individual. Dia macam kalau jumpa debater pembidas yang power dia akan macam twist je macam 20,000 ni pendapatan seorang je. Kalau lah 10,000 orang yang buat mesin gedegam, bukannya 10,000 ni yang dapat 10,000 orang ni semua dapat 20,000 sebulan. In the end masih lagi ada yang ada kerugian, masih lagi yang akan ada macam tak untung. So kalau kau nak tahu fact macam ni okey, tapi kau kena tambah lagi macam apa macam fact-fact yang ada kesan besar macam numerically. Maksudnya daripada sebuah peserta ni berapa banyak keuntungan dia dapat in general anggaran instead of macam contoh-contoh individual macam tu. Faham Faham. Bagus. So cuba ambil macam benda yang lebih ni lah lebih general. Dan okay, aku rasa tu cukup untuk Syamir. Adib, aku tak salin sangat kau. Aku ada dengar beberapa bidasan yang bagi aku okey. Cuma satu masalah kau Adib adalah dari segi structure debate kau. Aku rasa kau macam kau bidas konsep terlalu lama, dia menyebabkan bidasan hujah kau, satu aku tak nampak bidasan hujah kau kat mana, kau tengah bidas hujah berapa, dia macam dah quite lost. So, cuba untuk macam kalau bidas, tengok balik structure kau. Start dengan, okay, kau gunalah ayat macam bila setiap kali nak bidas apa, kita pergi kepada bidasan konsep kerajaan pembangkang terlebih dahulu. Terdapat 3 permasalahan utama. Pertama, apa? Kedua, apa? Ketiga, apa? Selesai pembidasan konsep, rangkuman konsep perwakilan kerajaan pembangkang pada hari ini, saya boleh rangkumkan mereka ini ibarat contohlah kalau nak tak bahasa ke apa kan. Lepas tu, selesai pembidasan konsep, kita pergi kepada bidasan hujah. Contoh, hujah kedua perwakilan pembangkang di bawah kata kunci ni. Kata mereka, So bidas go one by one macam tu. Sebab aku rasa in the end, aku tak dengar sangat pun dah bidasan hujah kau tadi. Aku dengar satu je bidasan hujah kau. Hujah apa aku dengar tadi? Hujah aku kot. Hujah aku yang pasal hujah second kot. So dia macam tak nampak sangat structure tu. Certain, korang kena ingat PPM ni, judge dia tak adalah tengok merely on idea korang. Dia tengok on structure. Dia akan macam, oh budak ni dah buat ni, dia tick. Budak ni dah buat ni, dia tick. Kalau tak buat, dia pangkah. Lepas tu, maka korang jadi rendah. So, kalau kau gempak macam mana, tapi kalau kau tak jaga structure, dia akan macam tak biasa. Okay. Faham Okay. Ada soalan tak untuk hari ni? Untuk training bang, so abang kata abang nak buat apa bang? Apa dia? Abang kata esok abang nak buat kelas apa esok? Esok ada apa-apa ke esok korang? Esok tak ada apa kan? Puasa kan? Tak ada. Esok puasa je lah. Korang tak ada kelas ke esok? Esok Ahad saya setakat ni untuk info yang kita tahu tak ada lagi lah setakat ni. Okay. Sebenarnya aku nak buat kelas hari ni, tapi bila aku fikir balik, sebab korang puasa esok, baik esok korang yang dengar kelas, sebab ni takut korang macam tak larat banyak sangat bercakap esok. So hari ni kita banyakkan bercakap. Cuma sebab ada junior juga, so junior pun macam kena ajar agak ni. Okay, Tengku. Ya. Kita buat kelas konsep hari ni. Kelas hujah aku rasa buat esok kot. Okay. Kelas bidasan pun esok lah aku nak banyakkan bercakap lah dengan budak ni hari ni. Apa dia?
Tak, saya baru teringat nak bagi tahu nak komen pasal satu benda ni jap, pasal usul ni. Boleh? Pasal Komen lah. ni. Macam okey, sorry sebab tambah. Syamil. Korang sekalian semua, korang ada lagi kan? Ada bang. Kau nak tahu tak, rahsia kan dalam setiap usul ni, dia takkan letak satu benda dengan satu benda kalau benda tu tak ada kaitan tau. Maksud aku kat sini, contoh, dia letak kat sini IPR, lepas tu dia letak kat sini jurang sosial ekonomi, maksudnya dia kena ada kaitan antara dua tu. Bila aku kata macam tu, bagi korang, apa jurang sosial ekonomi ni? Cuba korang cerita yang bukan daripada konsep korang. Cuba korang bagi tahu aku apa lagi korang faham pasal jurang sosial ekonomi ni. Apa yang menyebabkan jurang sosial ekonomi ni sebenarnya? Dia macam taraf hidup antara berbeza kelas rakyat lah. Macam Betul, itu general. Itu dalam keadaan general dan sebagainya. Sebenarnya, kalau dalam keadaan apa-apa, kalau korang bertemu dengan usul macam ni, korang ikat je dengan subjek pertama tu tau. Contohnya, IPR. IPR dia nak fokus kepada 3 kan? Yang tani, pertanian, usahawan makan, dengan sekali lagi yang operasi perkhidmatan, yang Intan, Ihsan dengan Ihsan tu kan? Betul. Kalau korang nak ikat benda tu dalam jurang sosial ekonomi, korang boleh katakan antara penyebab jurang sosial ekonomi ni adalah daripada 3 sektor utama ni. Tu cara korang nak tackle. Korang kata 3 sektor utama ni dia tidak diberi tumpuan sehingga dia menyebabkan jurang sosial ekonomi antara rakyat. Bila korang sebut macam tu, jadi dia nampak kerelevanan kenapa IPR fokus kepada 3 benda ni. Bila mana korang dapat buktikan kenapa dia kena fokus kepada 3 benda ni, hujah pertama aku tak valid langsung pasal tidak inklusif tu. Faham tak kat sini? Faham. Bila awal-awal korang dah set, kenapa kita nak letakkan, kenapa IPR ni fokus 3 sektor ni, bukan sebab dia sektor utama atau ke apa, sebab sektor ni lah yang tidak diberi tumpuan sehingga dia menyebabkan jurang sosial ekonomi. Sektor-sektor lain semua dah maju, semua dah baik, tapi 3 sektor ni masih under development, yang menyebabkan dia perlu diberikan tumpuan. Atau diberikan tumpuan, kalau tak diberikan tumpuan, akhirnya dia akan buat apa? Dia akan menyebabkan tambah melebarkan jurang sosial ekonomi tu. Itu kefahaman yang korang boleh bagi dalam perdebatan. Jadi, dalam debat dalam korang masuk debat nanti ke apa, sentiasa ikatkan balik 2 subjek yang berbeza, contoh IPR dengan sosial ekonomi. Sentiasa korang kena tengok objektif IPR, pemfokusan IPR, lepas tu korang relatekan dengan subjek yang kedua dalam korang punya debat tu. Pangkang dia kena ikut. Dia terpaksa dan kena ikut pemfokusan tersebut. Jadi dia tak boleh bawa benda-benda lain. Lepas tu second kan, macam beban bukti kan. Beban bukti, first thing first, apa yang aku belajar kat Asasiyah, beban bukti ni ataupun korang faham setakat ni, beban bukti ni dia setakat macam kena buktikan tau, macam general. Tapi sebenarnya beban bukti ni dia boleh jadi satu pengikat yang sangat hebat sebenarnya. Contoh beban bukti yang korang boleh buat adalah korang ambil benda yang spesifik dalam hujah korang letak kat beban bukti. Contoh korang boleh kata, buktikan kepada seksi dewan bahawa bantuan IPR ini tidak konsisten sehingga tidak konsisten. Bila dia menyebabkan korang letak benda tu spesifik, jadi pihak pembangkang dia terpaksa buktikan benda tu. Dalam korang buat beban bukti yang spesifik ni, dia akan mengikat pembangkang. Bila dia mengikat pembangkang nak ke tidak terpaksa buktikan benda tu. Kalau diorang tak boleh buktikan, baru boleh keluarkan ayat tu yang pihak pembangkang sehingga hari ini tidak menjawab beban bukti kami. Jadi even beban bukti pun korang boleh jadikan pengikat. Dan macam korang nampak tadi, even beban bukti pun boleh dibidah sahaja. Beban bukti tak boleh korang letak general tau. Contohnya, selalunya orang akan letak kalau beban bukti, macam contohnya buktikan IPR tidak merapatkan. Habislah kalau korang letak general macam tu, kalau diorang boleh bagi contoh-contoh yang menunjukkan IPR tak merapatkan, buktilah diorang punya beban bukti tu. Jadi jangan general, jangan umum sangat beban bukti tu.
Apa yang aku belajar tu lah yang dari dulu tu. Sentiasa relatekan dengan kayu ukur korang. Okey, itu saja. Okay, thank you Tengku. Dan nanti masa konsep nanti kau boleh explain dengan lebih lanjut jugalah pasal konsep-konsep yang kau belajar, cara kau nak buat konsep. Okay, aku rasa kita rehat setengah jam ke lama sangat? 15 minit boleh? 15 minit Syami? Boleh. Boleh kita rehat 15 minit. Kalau kau nak beli makanan kau belilah nanti, tapi aku prefer makan kat atas. Tapi kalau kau rasa sempat nak makan bawah, lepas tu ni makan je lah. 11.30 kita sambung dengan kelas konsep. Nanti Tengku akan ajar lah. Tengku akan ajar dari awal. Kau cuba Tengku kau fokus dekat usul penilaian dan usul HK. Korang tak ada usul cadangan kan? Tapi aku rasa macam pernah jumpa usul cadangan sebelum ni. Ada tak usul cadangan Syami? HK last year kau join? Awak lepas ada pun penilaian dengan perbandingan je. Perbandingan dengan penilaian je. Okay. Tengku fokus penilaian dengan perbandingan je lah. Kalau perbandingan Boleh. cadangan nanti kita macam sentuh sikit last dia lah kot. Just in case kan. Okay. Kalau ada apa-apa nak tambah nanti aku tambah. Tapi mainly Tengku akan ajar nanti. Okay. Boleh 11.30 kita sambung. Boleh. Okay. Rehat dulu. Okay. Thank you semua. Okay. Terima kasih bang. Alright.